Assalamualaikum, hai. Okey, hari ni aku baru lepas tengok cerita Keluang Man. Cerita, ya, dia kalau korang yang mana yang lahir tahun 90-an ataupun tahun 80-an, korang mesti tahulah Keluang Man ni dia berasal daripada animasi. Cerita dia tak macam lah, tapi struktur cerita dia, nama watak apa semua, aku rasa dah kebanyakan ataupun hampir semua memang dia follow lah animasi ataupun kartun Keluang Man tu. Tapi apa yang best pasal cerita ni, tapi ada certain tu quite good jugalah dia punya komedi. Walaupun color grading dia bagi aku memang kualiti yang sangat best lah, sangat cantik lah kan. Memang perkara yang buatkan cerita ni potong bagi aku, kadang-kadang lawak dia over lah bagi aku. Aku dah suka dah dia punya idea dia nak buat dia punya camera work. Tu lah kadang-kadang secara overall camera work dia okey je bila bukan fighter scene tau. Bila fighting scene tu, ya macam aku cakap, fighting scene dia, fight dia tu okey, koreografi dia dah okey lah, dah cantik.